Setiap negara ada impian yang besar. Tapi, pernah tak anda terfikir, apa jadi kalau impian tu berkecai dan meninggalkan satu parut yang menelan belanja berbilion-bilion ringgit? Inilah kisah Perwaja Steel. Mungkin kegagalan korporat paling mahal dalam sejarah Malaysia. 9 bilion ringgit. Dengar betul-betul. Bukan juta, tapi bilion. Itulah jumlah utang yang ditinggalkan oleh sebuah syarikat yang sepatutnya menjadi harapan negara. Nak tahu banyak mana tu? Dengan duit sebanyak tu, kita boleh bina menara berkembar Petronas beberapa kali. Serius? Persoalannya, macam mana sebuah gergasi yang nampak macam ada segalanya, sokongan penuh kerajaan, teknologi dari Jepun, modal yang besar, boleh jatuh tersungkur macam ni? Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir? Jom kita siasat. Okey, untuk fahamkan cerita ni, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian utama. Kita akan mulakan dengan impian besar negara, kemudian kita tengok retak-retak pertama yang muncul, lepas tu kita masuk ke dalam lingkaran kegagalan yang tak berkesudahan, dan akhir sekali pengajaran paling mahal yang kita dapat. Jom kita undur masa ke belakang, ke era 80-an. Waktu ni, Malaysia tengah bersemangat wajar dengan cita-cita nak jadi harimau perindustrian Asia. Dan dari semangat inilah, lahirnya sebuah titan yang diberi nama Perwaja Steel. Kalau kita tengok garis masa ni, perjalanan dia memang penuh drama. Ditubuhkan pada tahun 1982, tapi tak lama lepas tu, masalah dah mula timbul. Sampai tahun 1996, ia perlukan bantuan kecemasan yang besar. Dan akhirnya, tahun 2009, ia secara rasmi diisytiharkan muflis. Tamat. Jadi, apa sebenarnya Perwaja Steel ni? Ia bukan sekadar kilang keluli biasa tau. Ia adalah satu projek strategik negara. Tujuannya cuma satu, untuk pastikan Malaysia boleh hasilkan keluli sendiri, tak perlu lagi bergantung pada negara luar. Yelah, keluli ni kan bahan asas nak bina jambatan, bangunan pencakar langit, semua infrastruktur moden kita. Visinya memang bukan kaling-kaling. Matlamat jelas, guna teknologi canggih, siap bekerjasama pula dengan gergasi industri dari Jepun, Nippon Steel. Semua nampak sempurna. Atas kertas, Perwajah ada semua ramuan untuk berjaya. Jadi, apa yang boleh silap kan? Tapi, macam orang cakap lah, di sebalik impian yang terlalu indah ni, keretakan mula muncul. Tanda-tanda amaran awal ni, walaupun nampak kecil pada mulanya, akhirnya menjadi punca kepada keruntuhan syarikat gergasi ni. Ayat ni lah yang paling tepat gambarkan apa yang jadi. Disebabkan semua orang terlalu optimis, terlalu teruja, tanda-tanda amaran awal ni macam diabaikan. Dan kesilapan inilah yang akan menelan belanja berbilion-bilion ringgit. Retak pertama datang dari beberapa penjuru serentak. Pertama, kos projek tiba-tiba melambung tinggi, tak terkawal. Kedua, kita tak cukup pakar tempatan, jadi terpaksa upah pakar dari Jepun yang mahal. Dan yang ketiga, nasib tak menyebelahi kita, pasaran keluli global tiba-tiba merundum. Ia jadi satu kombinasi maut yang mula meracuni Perwaja dari dalam. Dan kat sinilah kita nampak jurang besar antara apa yang dijanjikan dengan apa yang sebenarnya berlaku. Janjinya teknologi paling canggih, tapi realitinya loji Perwaja cepat jadi ketinggalan zaman. Bila dah tak efisien, sasaran pengeluaran pun tak capai. Akhirnya, impian nak bersaing di peringkat global tinggal angan-angan. Nah, dekat sini ceritanya jadi makin parah. Bila masalah duit dah jadi sangat kritikal, kerajaan terpaksa campur tangan. Macam mana? Dengan suntikan dana yang besar berulang-ulang kali dalam satu usaha terdesak untuk selamatkan syarikat ni. Pada tahun 1996, pakej penyelamatan pertama dilancarkan. Jumlahnya 2.9 bilion. Ini satu jumlah yang sangat-sangat besar pada zaman tu. Ia menunjukkan betapa tenatnya keadaan kewangan Perwaja. Pelan penyelamatan ni nampak komprehensif. Bukan setakat bagi duit je, tapi siap rombak pengurusan, ubah strategi penyagaan. Harapannya bolehlah pulihkan syarikat ni dari akar umbi. Tapi ia masih tak cukup. Bantuan pertama tu tak cukup. Ia ibarat kita tuang air ke dalam baldi yang bocor. Duit rakyat terus disentik masuk, lagi dan lagi. Bertahun-tahun kemudian, ada lagi bantuan besar. Tapi masalah teras syarikat ni tak pernah betul-betul selesai. Dan akhirnya, pada tahun 2009, pengumuman yang ditakuti pun tiba. Selepas bertahun-tahun bergelut, menanggung hutang yang makin menggunung dan gagal untuk pulih, Perwaja Steel secara rasminya diisytiharkan muflis. Impian itu telah berakhir.
Okey, kita dah lalui kisah kebangkitan dan kejatuhannya. Sekarang, kita sampai ke soalan yang paling penting. Daripada pengajaran yang menelan belanja berbilion ringgit ni, apakah punca sebenar kegagalan Perwaja Steel? Kenapa ia gagal? Jadi, apa puncanya? Ia bukan satu benda, tapi gabungan beberapa malapetaka. Bayangkan, pengurusan kewangan yang lemah, diburukkan lagi dengan teknologi yang dah lapuk, dan pada masa yang sama, dipukul oleh pasaran global yang tak menentu. Tambah pula dengan takbir urus yang lemah dan dakwaan rasuah. Memang resipi lengkap untuk sebuah bencana. Pada penghujungnya, Perwaja Steel menjadi satu kisah amaran. Satu cerita tentang bagaimana impian besar boleh hancur lebur akibat kesilapan manusia dan keadaan yang tak dijangka. Ia meninggalkan kita dengan satu persoalan yang sangat penting. Untuk kita semua fikirkan, adakah kita benar-benar telah belajar daripada kesilapan paling mahal dalam sejarah korporat Malaysia ini?